Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So, hari ni aku akan bawa hampa ke Pantai Esen. So, stay tune, geng. Let's go. Sibuk bang. Assalamualaikum bang. Kita menunggu lagi dua orang geng kita daripada Kuala Ketil. Hari pun dah nak terbit kan. Geng, kita dah sampai ke Pematang Daman Laut. Dah sampai dah Pantai Esen. Dah sampai ke Pantai Esen. Sudah lawa, geng. Oh, depan tu Pulau Buatan. Ish. Pulau Buatan. Bagi sini ya bang? Lalu orang pak sini lah. Oh, bagi sini ya? Helmet mah tak apa selamat saya lah. Oh. Okay. Tak pernah main first time? Tapi ni apa kena naik atas? Supaya hidup mau bawa. Ya. Buat naik atas lah. Selalu saya tahu sana lah daripada dapat susah. Tak betul lah cantik lah. Tempat cantik lah. Kalau mesti main balik nak petang kan. Itu tempat senang paling. Ini tak nak kau semua akan naik atas. Oh. Kan tu main dengan beg umpan banyak. Oi, pagi main petang balik. Kita cuba ni. Dan lagi cepat masuk main petang. Lagi display 12 ayat tak ayat pasang. Sekarang cantik lah tu. So, kita akan start hiking. Sip baik lah, ada berada daripada orang sini kot lah. Main hiking, dia main tunjuk jalan macam mana bang. Dia memang sempoi, geng. Tu orang Sip jemput Angga tu. Tak payah kita gaduh cari-cari pot lah. Masih Angga. Kena kredit dia nanti dalam video. Dia memang sempoi banget. Oh. Okay lah. Saya ingin beri kredit kepada akaun Izzuan Fishing channel. Expose jalan-jalan sini. Malah lu tengok duk hafal. Hui, lawa mat. Apa? Okay, dah sampai kan. Spot pertama. Oh, spot pertama.
Latih jalan tu wajib lah. Ber ah. Macam buat Azmi cakap ber ah. Bersangkut. Ui awal. Ni petanda strike geng. Ni petanda. Engkau. Puji. Siap ada tempat tidur lagi. Free of charge. Welcome to Pantai Esen. Okay, strike pertama ni. Orang ni strike yang pertama. Dia dapat apa? Kerapu comel. Kerapu. Anak baby kerapu. Oh, ni payung mana tu? Tu. Hak ni untuk potong. MSP. Nombor 2 strike. Balik. Kerapu. Kerapu panau. Okay. Uzi kan Uzi? Lepas semua dah pekat apa ni? Lawa mak spot ni. Rasa aku tengok Izan Fishing mengai sini tu. Yang siakap belah ni. Apa sana? Allah. Nampak aku dapat meh. Ha? Putih. Stang game main ni geng. Boleh tengok depa. Hari Sabtu pun rapat jauh. Hanya 1.5 je apa. 1.5 ni je apa. So ni dia tunjuk anak-anak dulu pulau ni macam ni buat. So ni mungkin main 2-3 tahun ke depan. Jadi challenge dah. Nak tahu next cruise base BGE kat sini. Nampak memerang. Ada 2 ekor memerang kat situ. Mai mesin. Dia apa tu? Aku pun tak tahu. Boleh buat National Geographic ke ni? Okay, tengok ikan pun yang first. Itu dia geng. Ikan pun ni. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Looks very small. Ikan boy? Wampau. Buntal geng, buntal. Strike buntal lagi. Ni ikan pertama kita ni. Buntal. Hai. Aku dah pesan dah kat hang. Hampir kat mata ke orang lain. Hang kita tegang tu. Dah. Ikan boy. Nombor 2. Bapak buntai lagi mak. Itu dia buntai lagi. Buntai lagi. Ada besar sikit. Allah Akbar. Ni mancing kat pantai ni Miami Beach.
Santai. Santai. Sambil menunggu ikan buntai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 2 kali strap buntal, geng. Weh, ada. Allahu Akbar. Buntal lagi. Apa lagi? Jauh. Aku mau langsung pedih. Aduh. Tiga kali dapat ni. Ush. Wah, dah. Ikan apa tu, geng? Ikan duri. Ada pun duri sini, yo. Duri ya? Oh. Tu. Aku dah tukar spot lah. Tak boleh lah. 3 kali buntal strike. Tukar spot pula, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Pulak tahan tu. Oh, cantik hasilan aku. Hasilan aku. Aduh. Ingat beli tempat hang. Pergi tempat hang balik. Wih. Ingat beli tempat hang balik. Boleh, ada tali ya. Aku nak pergi atas. Mana? Yang awal-awal dapat apa? Belum. Lagi habis umpan ni sikit lagi betul. Dekat kampung. Noh. Di sebelah. Dekat tempat kan. Dekat tempat. 3 kali buntai mana boleh tahan, bang. Dekat tempat. Oi. Aku nak pergi dekat tempat. Tu. Seketi. Okey. Kita dekat spot. Uish. Duduk apa? Kita dekat spot, geng. Semua angler kita. Tu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak beli kapuk tu. Okey. Baikkan lembu. Jangan merah tau. Oh, strike ikan buntal dah habis lah. Ikan lembu pula. Okey. Mainlah kapuk sekok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kena jangkit kahang lah. Ya, serat. Itu dah serat. Itu dia. Buntal. Buntal again.
Setakat tu 4 ekor orang dapat ikan. Tapi ikan-ikan yang dilepaskan. Pak apu tak apa lah. Awal pak apu apa ni? Hangat lah, tak ada angin. Penuh dia pun bawa je. Si panas lah. Dia makan umpan lah. Hai. Ha? Kena gasak. Dua. Tu belah sana. Bang. Ada benda dalam tu. Ada gorgon. Ada gorgon. Biu na. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari yang kelima, mencari yang kelima. Mencari yang kelima. Allah, yang kelima adalah buntal. Ini adalah yang kelima. Dia kena mata dia hang buat tu. Kelima kena mata, geng. Oh, Ni hang rekam oi. rekam ah. Ha paling gasak sekali ni. Main bawah. Dia makan dalam gila. Dia nyuk keluar. Aku bosur. Tadi layak pun aku tak boleh. Pegang kuat ni. Kau kena kopek eh? Ha? Hidup. Berapa ah? Bawah sini semua. Bila sampai jaga barang kita? Tu barang kita kat muat atas. Seorang dapat jenah. Semua pekat mai sini. Semua main lari mai sini tu ke. Okay, try. Main pelampung. On target. Pelampung. Weh. Ya. Ikan boy bang. Cak seko jap. Oh. Mantap. Ha? Seko. Tu pelampung. Dia nak ugu. Oh, kita bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Weh, acak dapat jenah hak ah. Hang buah rapu 2-3 ekor ah. Saya masih lagi buntal dalam lembu ni. Nampak? Bewok. Oh, dia lari. Ada bewok tak? Ni, kat bibir batu ni. Dia nampak aku di belah. Nayah ni umpan sama. Semua sama. Member dapat nahak apu. Saya hanya bisa buntal sampai sekarang. Wah, ada kot rezeki. Kita kena berfikiran positif. Oh, InsyaAllah. Mau tengok berapa boy. Buntal lagi, geng. Buntal lagi. Ya Allah.
Hang lagi daripada pagi sampai sekarang. Sudah tengah hari, buntal lagi. Hais. Oh, akhirnya dapat orok geng. Badi ikan buntal sudah habis. Oh, badi sudah habis. Orok. Ya, orok pun orok lah. Apa? Si geng-geng juri arena yang semuanya kepunyaan kawan-kawan. Okay, jom. So kami semua mau pulang dulu. Jumpa next trip geng. Ciao. Closing. Terlalu letih. Cak. Ya, aku tak hati. Habib. Mau main malu kan? Walaupun kumpau, tapi mantap. Ya. Jumpa lagi geng. Next trip. Ciao.